Penyalahgunaan peranti dan media sosial dalam kalangan pelajar dikenal antara faktor utama menyumbang kepada gejala buli, tekanan emosi serta kemerosotan disiplin di sekolah. Berikutan itu, Kementerian Dalam Negeri KDN dan Polis Diraja Malaysia PDRM akan meningkatkan rondaan dan kehadiran anggota di kawasan sekolah bagi menyokong dasar keselamatan digital pelajar. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata pihaknya juga akan melaksanakan tindakan bersepadu berasaskan pendidikan, pencegahan dan penguasaan. Ia termasuk memperkukuh kempen kesedaran keselamatan digital bersama Kementerian Pendidikan KPM dan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG. Selain itu, memperkasakan peranan Pegawai Perhubungan Sekolah PPS dalam membimbing pelajar mengenai disiplin dan keselamatan cyber. Ujarnya KDN turut menyokong pendekatan menyeluruh melibatkan mempertingkat sistem sokongan kesihatan mental yang sudah diakses dan mesra belia di sekolah serta komuniti. Seterusnya, penguasaan jelas dengan akibat dan konsisten terhadap penyalahgunaan peranti buli cyber dan eksploitasi digital. Ia termasuk pemantauan dan penyesuaian dasar secara berterusan agar langkah berkenaan kekal relevan dengan perubahan teknologi. KDN juga menyokong usaha pendidikan literasi digital yang mantap bagi membentuk pelajar yang beretika dan bertanggungjawab dalam dunia maya. Selain accountability platform dan keselamatan melalui reka bentuk supaya syarikat teknologi turut memainkan peranan dalam melindungi pengguna bawah umur. Tegasnya, isu keselamatan digital pelajar adalah tanggungjawab nasional yang menuntut kerjasama menyeluruh antara kerajaan, institusi pendidikan, ibu bapa, komuniti dan industri teknologi.